Menyimpan sebenarnya perlu dijadikan sebagai keutamaan. Menyimpan sebahagian daripada pendapatan adalah asas kepada membina kekayaan. Menyimpan bukan soal berapa banyak pendapatan yang tuan-puan perolehi, tetapi jumlah simpanan yang tuan-puan perlu ada. Jadikan menyimpan ini sehingga menjadi satu tabiat. Tabiat itu sendiri yang akan membentuk kepada kekayaan tuan-puan nanti. Jika duit tidak cukup untuk menyimpan, tuan-puan perlu hadkan perbelanjaan mengikut baki yang ada selepas menyimpan. Kesilapan pertama, apabila hendak menyimpan, biasanya tuan-puan akan tunggu duit lebih baru nak menyimpan. Biasanya golongan seperti ini sampai bila-bila pun tidak akan menyimpan. Sebab bila gaji meningkat, keinginan untuk berbelanja pun turut sama meningkat. Selepas amalkan tabiat menyimpan, memang tuan-puan akan ada rasa duit belanja bulanan tu tak cukup. Tetapi pokai tuan-puan tak sama macam orang lain yang tak ada simpanan langsung. Tuan-puan pokai tapi berduit. Duit yang tuan-puan simpan tidak boleh disentuh melainkan untuk hal kecemasan sahaja. Itulah prinsip jika tuan-puan mahu duit tuan-puan, duit simpanan tuan-puan bertahan dan sentiasa bertambah. Sebab itu, guru-guru kewangan menyarankan tuan-puan perlu ada simpanan yang dinamakan simpanan untuk dilupakan. Perkara yang paling mencabar sekali adalah simpanan dalam bentuk tunai. Itu sebabnya forgotten saving ini sangat penting supaya simpanan tak mudah bocor, bahkan sentiasa lagi bertambah. Antara cara berkesan mengawal masalah kebocoran simpanan ialah menyimpan dalam bentuk emas. Emas boleh dijadikan sebagai forgotten saving yang sangat berkesan kerana bila tuan-puan simpan emas, tuan-puan akan rasa tidak berduit. Cara yang paling mudah sekarang, Public Gold ada menyediakan platform yang sangat fleksibel untuk tuan-puan menyimpan emas serendah RM100 sahaja melalui akaun Emas Gap. Jadi, tuan-puan boleh manfaatkan akaun Gap ni untuk mengumpul kekayaan tuan-puan secara sedikit demi sedikit. Nak mula menabung emas dengan MO, tuan-puan boleh rujuk di pin video saya untuk 5 langkah daftar akaun Public Gold dan saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.